tukar rejim, tak berjaya. Yang kedua, objektif dia yang paling besar adalah, yang kedua terbesar adalah untuk Iran punya nuclear capability. Tak berjaya. Dahlah tak berjaya. Israel fail kat situ. Dahlah dia gagal. Malah negara-negara lain akan support Iran dari segi nuklear. Seperti Korea Utara. Korea Utara, China, kan, Rusia. Masing-masing nak menambah, menaik taraf keupayaan nuklear Iran. Dua dah. Pakistan lagi. Dua dah. Okey. Nampak? Yang ketiga, apa objektif Israel lagi? Adalah untuk membuatkan negara, adalah untuk menunjukkan kekuatan dia di pertahanan dia. Kekuatan pertahanan dia. Pun gagal juga. Bagus tak konflik Iran-Israel ni? Sebab dekat sini, telah pun dibuktikan, Iran secara tak langsung telah buktikan bahawa Israel tak kuat mana. Yang sebelum ni kata tak boleh nak tembus, dia punya perisikan dia tak boleh tu. Dia punya headquarters perisikan dah hancur. Rata ke tanah? Rata ke tanah? Okey. Dia punya dua pusat penyelidikan dia, yang pusat penyelidikan terbesar dan paling penting pada Israel, rata ke tanah. Dia punya pusat Mossad dia, rata ke tanah. IDF intelligence hancur. Dia punya Iron Dome yang kata berlapis-lapis tu tak boleh tembus, bertembus berkali-kali. Jadi saya tengok daripada segitu. Kan? Secara automatik Iran telah membuktikan dan membuka mata seluruh dunia bahawa kan Israel kuat sangat. Malah benda ni telah diakui sendiri oleh pemberita-pemberita dalam negara Israel sendiri. Okey. Inilah dia. Ini perkara-perkara yang kita kena nilai lah. Kita kena nilai. Tapi macam saya beritahu, perang dah habis ke? Tak. Tidak. Perang belum habis. Iran pun kata bahawa dia pun tak ada tanda tangan apa-apa pun. Kan? Dia cuma kata, okey, berhenti. Tapi Amerika pesan suruh berhenti, okey berhenti. Faham? So kalau kita tengok objektif mereka ni semua tak berjaya. Tak ada satu lagi objektif Israel yang berjaya. Tak ada. Okey? Malah lepas ini kita akan lihat, insya-Allah lah, saya tak tahulah. Okay, saya bukan penyokong Iran, saya menilai daripada data-data yang kita dapat. Bahawa Iran makin kukuh dengan dia punya penyokong-penyokong dia dan unit-unit dia yang berada di luar Iran. Seperti dekat Lebanon, seperti dekat Yaman, seperti dekat semua proksi Iran ni akan makin kuat. Itulah. Cuba tengok apa berlaku. Goyang tak apabila Iran malam semalam tembak misal ke base dekat Qatar. Base tu dimiliki oleh Amerika. Dalam tu ada 10,000 tentera Amerika. Goyang tak? Amerika pun kata, itu yang kamu akan tengok dekat tweet dia punya presiden ni, kejap-kejap tweet. Macam mana dia tak risau. Sebab dia tahu rakyat Amerika sendiri dekat negara dia 60% tak menyokong tindakan dia. Kongres dia sendiri pun marah pada dia. Itu cerita dia. Army base tu, base tentera dekat Qatar tu ada 10,000 orang. Dan Iran tembak semalam sikit je. Walaupun semua berjaya ditangkis, tak banyak pun Iran tembak, 4 biji, 5 biji je kot. Kan? Tapi Amerika tahu Iran ada beribu lagi misal. Okay? Inilah benda-benda yang kita kena nilai lah. Bahasa mudahnya sekarang ni, kalau pendapat saya lah, untuk tahap sekarang, tak tahu besok, tak tahu lusa, tak tahu minggu depan, kita tak tahu. Tahap sekarang ni Iran boleh kata dia menang. Sebab sekarang ni dia sedang berhadapan dengan dua negara nuklear, iaitu Amerika dengan Israel, dan dia still steady lagi. Rakyat dia makin kuat,
makin kuat bersatu, rejim dia, kerajaan dia makin kukuh, kan? Dan dia masih, lepas tu dia punya kawan-kawan dia pun makin rapat dengan dia. Kawan-kawan Iran makin rapat dengan dia. Itu satu kejayaan. Okay? Itu satu kejayaan. Manusia mati dalam perang, mana ada? Manusia memanglah mati, takkan lembu pula mati dalam perang, takkan tikus pula mati dalam perang. Kan? Perang mana-mana pun, walaupun sekecil-kecil, sebesar-besar pun, memang manusia matilah. Nak buat macam mana? Dah mati, dah takdir dia tanam. Memang itulah dia. Kan? Jumlah mati, jumlah sikit tu, itu bukan menentukan. Faham tak? Perang yang terbaik adalah kita boleh kalahkan moral orang. Kita boleh kalahkan semangat orang. Dia bukan tentang berapa ramai orang mati. Dia tentang kebolehan dan kemampuan dan semangat orang perang. Kalau kamu boleh patahkan orang tu, semangat dia untuk pergi berperang, kan, dia dah goyang, jadi kamu dah menang. Okay? Kamu tak perlu. Itu nama je deep oppression. Okay? Deep oppression. Banyaklah benda-benda macam ni dalam intelligence preparation of battlefield. Kita akan kalahkan orang tu sebelum kita pergi pada center of gravity, kan? Kita akan patahkan dulu banyak benda-benda dia, seperti mana logistik dia, semangat dia, itu je. Itu. Perang macam tu. Okay? Perang bukan perlu kamu ni, banyak dalam sejarah dunia, dan anda boleh masuk berperang dalam keadaan orang tak melawan kamu pun walaupun dia ada tentera. Kerana apa? Orang tu sudah dikalahkan daripada segi semangat, daripada segi moral, dari segi pemikiran, orang tu dah kalah. Faham tak? Okay? Tuan, adakah perlu rakyat belajar survival menghadapi peperangan? Kalau soalan anda tu sebenarnya dah ada jawapan dalam tu. Dia kena perlu survival lah. Survival ni banyak jenis survival. Sekarang ni bukan survival dalam bentuk hutan saja. Survival ni dalam bentuk bandar pun ada. Urban survival. Kan? Survival banyak bentuk survival. Kenapa saya tekankan survival hutan? Kerana kalau anda belajar survival hutan, kan, konsep yang sama anda boleh bawa ke mana-mana. Survival dekat kampung ke, survival dekat kawasan belukar ke, kawasan pekan ke, kawasan bandar ke, konsep dia sama. Dengan syarat anda kena belajar lu survival hutan. Dia macam tu. Anda saudara-saudari, waktu saya kat Puladar, 17 negara, okay, komando-komando daripada 17 negara datang ke Malaysia. Walaupun negara dia tak ada hutan. Apa kena mengena negara yang tak ada hutan datang belajar survival hutan? Cuba fikir. Negara dia tak ada hutan. Tak ada hutan hujan katulistiwa macam kita. Dia tak ada. Kan? Mereka datang sini, kan? Mereka belajar ilmu survival hutan. Kenapa? Kerana mereka nak dapatkan konsep. Konsep tu yang penting. Sebab dengan konsep tu, bila dia akan gunakan konsep yang sama untuk dia adaptasikan konsep tu apabila dia buat survival ataupun kehidupan dekat tundra, kawasan tundra, ataupun kawasan yang ada bush, forest, bukan jungle, bush dia lain, forest dia lain. Ini benda-benda je. Okay? Faham tak? Betul ke tuan peperangan nasional hutan? Tuan, Hana cakap dia tak cukup rehat. Padan ke dia? Tundra bukan tempat ais ke tuan? Ya. Dia gunakan konsep. Contoh, konsep nak mencari air macam mana? Konsep apa benda? Konsep yang penting. Okay? Jalan laut dia pun nak tutup dah. Tutup lah. So, itulah cara ringkas. Boleh? Cukup kot. Mungkin dengan tuan yang ada nama boleh ketengahkan menjadi silibus sekolah. Saya mana ada nama? Saya bukan orang terkenal. Saya tak ada kuasa. Kan? Saya tak ada kuasa. Anda yang nampak macam ni. Saya tak ada kuasa. Saya tak ada nama. Kalau saya ada kuasa, mungkinlah boleh bagi cadangan benda-benda macam ni. Kan? Tapi,
Tuan boleh buat buku tajuk survival. Tuan agak bila Iran akan serang guna apa ni? Guna nuklear. Iran ni bangsa Parsi ni, diorang ni bukan jenis orang penyabar sangat, tapi mereka orang bijak. Okay? Kau start je apa-apa dengan dia, sekali dia bantai. ATM lantik general berbangsa Cina, betul ke? Betul. Saya baca berita dan saya rasa tahniah. Okey, dengar tu rakyat Malaysia. Lieutenant General Datuk Johnny Lim Enseng. Okay? Tak silap saya yang pakai 3 bintang hari ni. Alhamdulillah. Tahniah. Saya bukan tak kenal. Dulu saya kenal dia waktu dia Major. Betul. Lepas tu Lieutenant kenal. Betul? Sama-sama buat jurulatih kat Pulada. He's a good man. Dia bukan saja orang yang bagus. Dia tu orang yang bijak. Orang lama. Saya benci betul orang kata, ini orang ni komunis. Bang, dia sendiri, dia tu Corps Ranger tau, infanteri. Waktu zaman komunis, dia bawa platoon lah. Dia bawa company lah. Pergi lawan komunis. Dan dia sangat-sangat layak. Saya cakap terang. Dia sangat-sangat layak. Saya tak terkejut pun sebab saya boleh tahu, he's a good man. Brilliant man. Okay? Ini masalahnya dengan orang-orang yang ultra bengap ni kat dalam Malaysia ni. Pantang nampak Cina naik, apa semua naik. Dulu waktu orang Cina tak nak masuk askar, kau kata, mana orang Cina tak masuk askar? Ini orang Cina dah masuk askar, dah duduk apa semua ni, dah pergi ke sana, kau kata dia pula. Okay? Itulah. Itu namanya bodoh. Bodoh sombong. General, saya panggil dulu kan, saya masih tengok lagi, kena Johnny Lim Enseng. Kan? Kan Lieutenant General. He's a good man. Tak ada seorang pun dekat dalam tentera yang berani kata dia tak bagus. Tak ada. Kamu pergilah jumpa mana-mana pun. Baik anak buah dia ataupun pegawai-pegawai dalam tentera. Kenal kat Lieutenant General Johnny Lim Enseng? Pernah menjadi student dia. Macam mana? Dia memang bagus. Okay? Dia memang bagus. Kan? Dah layak. Memang bagus pun. Ini masalah orang-orang tak terbuka. Saya baru je hari tu saya buka tentang F-Team. Polis punya special branch, kumpulan F-Team yang disorokkan. Saya pergi jumpa. Saya dapat berjumpa dengan mereka. Semua dah tua-tua. Ni sebelah ni India, sebelah situ Cina, sebelah situ Melayu, sebelah sini ni macam-macam bangsa dia kat dalam ni. Mereka ni lah yang menghapuskan komunis tau. F-Team. Saya duduk makan, saya bertuah sangat lah sebab saya dapat duduk dengan mereka. Mereka waktu tu ada 10 orang. Dan saya tahu mereka ni sangat sikit kat dalam Malaysia. Sangat-sangat sikit, nak keluar cukup susah. Saya bertuah dapat duduk, makan dengan mereka. Rasa ya Allah tuanku, ini macam duduk dengan menteri-menteri. Sebab tahu ni otai-otai, inilah dia otai-otai. Inilah yang disorokkan berpuluh-puluh tahun. Dan depan saya ni Encik ni SI ni India, yang ni Cina, yang itu ini, semua okey. Okey. Beres? Ini korang pantang nampak Cina naik general dia kau tu. Aku baling dengan korang tahu. Kan? Korang pumping 10 kau tak larat, kau nak sembang pasal pertahanan. Jangan samakan pertahanan dengan jabatan-jabatan lain. Pertahanan dan keselamatan ni dia straightforward je. Beres? Okay. Itulah. Saya ni bukan zaman umur-umur macam saya ni dah malas nak bash orang dah. Saya malas nak bash orang. Kalau saya bash orang memang kena tau. Tapi dah umur-umur cari malah cari ketenangan. Waktu umur 30-an dulu, kalau aku baca komen-komen macam tu, kau tunggu sekejap. Saya akan cucuk dia sampai dia ni. Okay? Tuan, barang-barang untuk pertahanan waktu peperangan. Apa barang-barang
untuk pertahanan semasa peperangan. Benda yang sama je, makanan, pakaian, tempat tinggal, itulah asas. Kan? Ya? Makanan, pakaian, tempat tinggal, itulah dia. Okay? Makanan tu pastikan yang tahan lama. Pakaian tu pastikan okey, kalau waktu perang dengar betul, tiba-tibalah Malaysia jadi perang. Orang awam jangan gatal-gatal nak pakai celuring. Sepesan awal-awal. Konon-konon ada celuring beli dekat TikTok. Ataupun tak kau dapat daripada mana, tak orang bagi baju celuring. Tak kisah apa bentuk negara mana punya celuring pun. Kalau berlakunya perang kat Malaysia, orang awam jangan sekali-kali kau pakai celuring. Kau pakai saja celuring, terus masuk undang-undang lain. Kamu tidak lagi akan dilindungi di bawah Geneva Convention. Okay. Sekarang waktu aman bolehlah nak bergaya, nak berselfie, konon-konon acah-acah macam rasa diri tu macam komando sikit kan. Kan, yelah semangat kan, patriotik kan, patriotik, bagus kan, acah-acah naik hiking pakai baju macam, orang pergi hiking tu kalah komando, tengok komando pun confused, dahsyat ni orang punya dressing ni. Tak apalah, pakailah asalkan kau semangat, tak kisah, boleh kan. Tapi kalau berlakunya perang, korang jangan pakai macam tu. Automatik kamu tidak akan dilindungi di bawah Geneva Convention, malah akan mengelirukan musuh dan juga kawan. Kamu akan mengelirukan tentera kita sendiri dan juga mengelirukan musuh. Kan? Walaupun kamu tak pegang senjata. Tapi, yelah, musuh tu bukan tengok kau jarak 10 meter. Musuh tu tengok kamu depan teropong, jarak 300 meter, 1 kilometer. Nampak orang pakai celuring. Askar. Tam kau kena. Yang kau rupanya tengah mencangkul. Ataupun tengah dalam telefon. Faham? Kau ingat musuh tu jalan sebelah bahu? Tak. Musuh tu tengok daripada jauh. 1 kilometer, 2 kilometer, dia tengok teropong, dia tengok tu dengan asap-asap tu, nampak celuring. Askar tu. Sedangkan rupanya minah TikTok tengah menari depan TikTok tu. Memang kau kena tembak. Tak siapa cover kau. Okay? Waktu aman boleh lah. Sebab tu saya tak bersetuju kalau mana-mana jabatan-jabatan lain yang tak ada kena-mengena pakai celuring. Contoh, ada ke majlis bandaran pakai celuring? Kau nak sorokkan diri, kau nak camouflage daripada apa? Daripada sampah. Bagi sampah tak nampak engkau. Ataupun kau nak menyelinap dekat tepi rumah orang untuk mengutip sampah. Ataupun apa? Aku tak tahu, tak faham. Okay? Sebab dia melibatkan camouflage and concealment. Dia ada undang-undang dia. Kita pun confused, kan? Okay? Kita pun pelik. Kau nak sorokkan diri pada apa? Kan? Saya cakap direct sebab saya cakap betul. Korang tak nampak kesan dia di depan. Kamu tak nampak kesannya. Waktu tu kamu nak bertugas, katakanlah berlakunya perang, kamu bertugas, kamu tak boleh pakai baju tu. Waktu negara sedang berperang, kamu tak boleh pakai negara tu, waktu tu. Sebab musuh-musuh yang masuk, menyelinap masuk, nak buat sabotaj, mereka akan tengok celuring. Macam kita lah, contoh kita pergi ke negara orang. Kita masuk ke negara orang. Kita pun confused. Yang tu celuring warna macam tu. Yang tu celuring. Pada otak kita, ini semua mesti ada kena-mengena dengan pertahanan. Pada otak kita. Itu kita. Okay? Faham tak? Tuan-tuan, saya tanya masih adakah sistem takaful jika berlaku perang? Mana saya tahu? Kalau PLKN pun kena juga ke? Iya, kamu pakailah. Kamu akan jawab dengan saya. Kamu akan tengok berhadapan dengan musuh. Okay? Musuh negara lain. Katakanlah negara lain tu datang menyerang negara kita. Kemudian dia pula tak boleh cakap bahasa kita. Okay? Dia tak boleh cakap bahasa kita. Dia pun tak apa nak tu. Dia tengok sekali lalu. Mana dia tahu? Kita sekarang dalam tentera pun banyak celuring ada. Celuring tentera darat lain. Tentera laut lain. Okay? Tentera udara lain. Dalam tentera ni pula ada juga. GGK sekarang dah pakai celuring lain. Pascal dia ada celuring lain. Itu saja dah berapa? Dah 5 jenis celuring dah. Betul tak? Itu dalam tentera saja 5 ke 6 aku tak tahulah. Kat dalam tentera saja. Korang bayangkan
Kalau ada lagi, dah apa benda colong-colong. Jadi semua ni lama-lama orang akan anggap ni satu kumpulan. Ini dalam tentera saja. Tentera darat, celoring dia lain. Tentera laut, celoring dia lain. Tentera udara, celoring dia lain. Okey. Okay. Pascal pakai celoring lain. Dah macam yang British punya style sikit tu. GGK pun kan dia pakai harimau berjuang punya. Tak pakai digital sangat. Banyak dan tentera saja dah banyak. Okey, jadi korang fikirlah. Tuan, pakaian apa perlu kita prep untuk emergency? Oh, itu bagabot apa? BUB tu. Bomba dengan Jepang mahal corak celoring macam mana tuan? Mana saya tahu? Bomba nak sorokkan diri pada apa? Mana saya tahu? Sorok bagi api tak nampak dia ke apa? Mana saya tahu? Tanya dia orang lah. Adakah veteran akan dipanggil semula apabila Malaysia berlaku peperangan? Wallahualam. Dia macam ni sahabat. Veteran ni, ayah saya veteran. Saya pun veteran. Saya dah meninggalkan tentera berapa? 5 tahun? Okay, saya dah 5 tahun. Ayah saya lagi lama lah. 30 tahun lebih. Kalau nak dipanggil semula, boleh. Tapi semua yang dipanggil semula hendaklah retraining. Dilatih semula. Kenapa? Kenapa kena retraining? Kerana persenjataan zaman ayah saya dengan zaman saya berbeza. Okay? Teknik, prosedur, doktrin, semua berbeza. Organisasi berbeza. Organisasi dalam pelatun berbeza. Zaman saya mula-mula masuk askar, pelatun 36 orang. Apabila ditukarkan kepada Battalion Infantry Standard, dia jadi 24 orang. Dulu 36 orang, dia punya teknik, prosedur semua berbeza. Dia punya perintah kawalan tembakan, dia punya immediate drill, immediate action drill, IA drill dia lain. Bila dia jadi pada 24 orang, berbeza pula. Persenjataan pun berbeza, semuanya berbeza. Komunikasi berbeza. Sebab itu kena retraining, macam masuk balik dalam rekrut lah. Bahasa mudah dia. Sebab tu orang kata, oh kami sebagai veteran sanggup berjuang. Betul. Memang sebagai veteran semua veteran dia ada jiwa tu. Alhamdulillah. Tapi dia tak boleh masuk-masuk, capai-capai jalan. Tak boleh. Sekali dia capai-capai, orang lain buat benda lain, dia buat benda lain. Perang ni bukan macam Rambo seorang-seorang. Dia tak jadi macam tu. Dan peperangan, dia hendaklah dalam satu kumpulan, satu ketumbukan. Oh. Faham tak? Ini bahasa mudah lah, bahasa mudah. Bagi senang faham. Bahasa mudahnya, kalau veteran dipanggil untuk berperang, yang pertama, dah tengok lu kesihatan. Kalau macam sakit lutut, sakit pinggang, nak bawa beg macam mana lagi dah. Kan? Yang kata bawa beg, pakai voucher sebuah peluru magazine 5 dalam ni pun dah berat. Aduh, tak larat. Pakcik tak larat dah. Kan? Mana nak larat? Okey. Waktu tu, korang boleh panggil saya pakcik. Kan? Kalau waktu perang, korang boleh panggil saya pakcik. Pakcik masuklah sekarang. Pakcik tak larat dah. Tapi sekarang, waktu saya tengah aman ni, korang panggil saya abang. Kan? Okay? Waktu sekarang semuda. Nanti waktu perang tiba-tiba je aku rasa diri aku tua. Ada sakit. Lutut ni hari tu ada operation. Ini hari tu ada sengal-sengal dan sikit belakang. Mata pun tak berapa nampak dah. Tuan boleh tak tuan? Nanti kalau waktu perang tuan masuk balik jadi sniper. Saya mata tak berapa nak nampak. Kan macam mana tak tahu? Oh, itu orang ke target ke macam mana? Tu lelaki ke perempuan? Waktu tu lah. Waktu sekarang ni ajak kahwin 2. Boleh. Tuan boleh kahwin 2. Muda lagi. Sekarang. Tuan, kalau berlaku peperangan, apa tugas polis? Okey, tugas polis ni ada 2. Anda kena baca lah. Ini kena rajin membaca. Benda tu terbuka, bukan nak dia. Ada dekat MKN, arahan MKN. Arahan MKN nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai nombor 20. Kan?
Ada pun. Benda tu ada dekat universiti-universiti pun. Ada dalam internet pun. Kan? Arahan Keselamatan Majlis Keselamatan Negara. Nombor 1 buat apa? Nombor 2. Dia ada tu. So, dari situ anda boleh nampak lebih kurang apa akan berlaku kalau konflik atau peperangan kat Malaysia. Bahasa mudah dia macam ni. Kan? Of course, bila perang, tentera will lead the way. Kan? Tentera yang datang tu tentera. So, yang kena menghadap ni tentera. Polis akan membantu kawalan keselamatan di belakang, di kanan, di kiri. Lagi, escort. Lagi, kan bawah Kementerian Dalam Negeri. So, jaga rakyat-rakyat kita, laluan-laluan prisoner of war, kan? Membantu. Dia kena membantu. Okay? Rugilah, polis kita ada 100,000 orang, tentera kita ada 100,000 orang je. Kan? Kalau waktu perang kita tak gunakan polis yang 100,000 orang lagi, rugi lah. Kan? Walaupun mereka tidak akan berhadapan di depan, di forward edge of battle area, dekat FIBA, tapi mereka boleh banyak bantu. Mungkin yang bahagian special ni dia bergrup lah, contoh VAT 69 apa semua, mereka ada buat grup bergabung dengan komando GGK, Pascal, mereka buatlah kerja-kerja mereka. Yang bahagian infanteri ni mungkin boleh digabungkan dengan PGA apa semua ni, walaupun dia tak boleh dapat ketumbukan, tapi banyak kerja yang nak dibuat. Okay? Itulah dia perang. Okay. Tuan nak tanya macam mana pesawat US B2 Spirit tak boleh dikesan oleh satelit? Satelit boleh kesan. Mana boleh satelit tak boleh kesan? Satelit boleh kesan B2 bomber. Yang tak bolehnya nak tembak dia sebab dia tinggi sangat. Tinggi sangat, jauh sangat. Dan dia ada stealth punya capability. Kalau anda kata satelit tak boleh kesan, tu tak betul. Radar tak boleh kesan, ya. Tapi itu dulu. Sekarang dah boleh. Boleh. Tapi macam kita lah, kita nampak. Nampak. Tapi nak buat apa? Faham tak? Radar yang tak boleh kesan. Radar ni pula zaman sekarang ni radar dah makin canggih. China sekarang dah cakap dah. China dia ada radar yang boleh kesan B2. B2 bomber boleh. Kan? Bukan saja B2 je yang stealth, yang teknologi stealth fifth generation aircraft pun dia dah boleh detect dah. Dah lain dah sekarang. Sekarang dah lain dah. Okay? Faham tak? Tuan, pasukan simpanan macam budak-budak rotu, yang pelapis kat universiti tu, yang tidak aktif kena panggil juga ke kalau darurat sangat? Ambil pengajaran yang berlaku kat Ukraine. Kau rasa budak-budak Gen Z ni, kan, yang masuk rotu, lepas tu, dia habis daripada pelapis tu, dia tak lapor dekat askar wataniah. Kalau itu pun dia tak lapor, agak-agak engkau tu perang dia datang lapor lah. Agak-agak kamu lah. Agak-agak kamu. Saya tahu, saya pernah buat adjutan Regimen 513 yang menjaga negeri Kedah. Askar wataniah negeri Kedah. Saya pernah jadi adjutan kat situ. Setahun. Adjutan markas regimen. Dan saya tahu. Beribu orang tak lapor. Habis universiti, kerajaan habis duit berlambat-lambat kat korang, kan? Masuk kat palapis, habis palapis, senarai tu sampai, tengok yang lapor ni, alah, 2-3 orang ni. Yang lain ni pergi mana? Yang lain main TikTok bang. Nak jadi influencer. Okay? Tak percaya korang pergi tanya kau punya anak saudara, kau punya cucu saudara, korang punya adik-adik, kau itu palapis kan? Kau dah lapor dekat pasukan wataniah negeri tu belum? Korang pergi tanya sudah. Kan? Sebab saya tahu. Senarai, ya, banyak. Lapor, dah lah lapor sikit. Latihan mingguan, mampus tak datang. Kan? Dah lah. Macam tu kita nak harapkan generasi kita. Itu bertahun tu duduk tu. Okay? Saya tahulah. Lieutenant Jeneral pertama bangsa Cina minta ulaskan pendapat anda. Anda lambat masuk. Tadi awal-awal lagi orang dah tanya. Kan? Ulasan saya senang dia. He's a good man. Well deserved. Memang layak. Sangat-sangat layak. Tak ada seorang pun dalam tentera ni berani kata dia tak layak. Tak ada. Layak. Saya kenal lama. 20 tahun lebih. Dia pun pernah jadi jurulatih saya. Saya tahu. Okay? Kalau masuk palapis boleh berkawal. Kenapa? Kenapa Datuk Ayub Khan tak nak jadi KPN? Mana saya tahu.
Bukan ke benda tu dihantar kepada yang di-Pertuan Agong. Tanya yang di-Pertuan Agong lah. Kan? Mana dia tahu? Setiap sesuatu yang berlaku, semua ada hikmah. Okay? Apa korang nak risau? KPN yang sebelum ni, dah pencen pun boleh ambil balik. Betul tak? Yang korang duk bising-bising ni apa benda? Saya pun tak faham. Kan? Okay? Apakah boleh dalam darurat peperangan rakyat biasa angkat senjata lawan musuh? Tak boleh. Anda angkat senjata saja, anda angkat saja senjata, boleh. Tapi anda angkat senjata, dia punya satu benda yang anda akan hilang terus kat situ adalah perlindungan daripada undang-undang antarabangsa. Habis. Kamu pegang senjata, kamu angkat, kamu terus jadi combatant. Bukan non-combatant. Okay, lepas ni, saja-saja sebelum tidur kan, cuba cari maklumat tentang Law of Armed Conflict. LOAC. Undang-undang peperangan bersenjata. Law of Armed Conflict. Kat situ dia terang jelas-jelas apa maksud combatant, apa maksud non-combatant. Okay. LOAC. LOAC. Law, undang-undang. Of Armed, ARMED, Armed Conflict. ARM. Okay? Law of Armed Conflict. Nanti korang carilah. Saya dah pergi kursus tu, dah lulus, ada sijil. Okay? Lepas tu kita faham, oh macam tu. Salam tuan, bila nak masuk bertanding Menteri Pertahanan? Nak masuk tu boleh, masalahnya duit. Masalahnya duit. Okay. Nak menang satu parlimen, paling bodoh 3 juta kena ada dalam tangan. Bang, tak ada orang zaman sekarang ni nak kerja kosong lah. Nak pergi rumah ke rumah, lepas tu nak kena pasang apa benda tu, bendera-bendera lah apa semua tu, bendera parti, bendera apa semua tu, itu semua duit bang. Untuk satu parlimen paling kurang lah 3 juta. Itu belum tentu menang ni. Lepas tu kalau pergi rumah orang takkan sembang Elio. Pakcik sokong saya pakcik. InsyaAllah saya akan membawa pembaharuan kepada negara ini. PTPTN akan dibatalkan pakcik. Sokonglah saya pakcik. Makcik, lepas ni makcik, duit belanja dapur tiap-tiap bulan percuma di kerajaan makcik. 500 saya bagi. Nah, anak-anak jangan risau. Pendidikan percuma, semua percuma. Semua percuma. Minum pagi dekat sekolah pun percuma. Ini contoh. Tak adanya orang kau cakap lah apa benda pun. Kecuali kalau saya datang rumah orang tu, pakcik sihat pakcik. Saya ni calon untuk parlimen ni. Saya tak ada apa sangat pakcik, adalah RM300. Buat belanja pakcik nah. Buat belanja. Ni tengok ni rumah ni nak runtuh. Nak runtuh dah tu, bumbung nak ada bumbung. Bang, tak ada 3 juta jangan sembang bang. Kalau kecuali lah kalau rakyat Malaysia ni baik hati kumpul-kumpul 3 juta bagi saya. Kan? Aduh. Assalamualaikum tuan. Kalau berlaku peperangan, kalau peperangan nak cari tempat berlindung di mana tuan? Okey, dua tempat. Okey. Dua tempat. Yang pertama sekali untuk kalau jadi perang, 2 tempat lah. Pertama di bandar. Okey. Lepas saya cakap itu kan, saya cakap soalan ni orang dah tanya pada saya berapa bulan yang lepas lah. Lepas tu orang dapat tahu je, lepas tu orang buat konten. Suka hati korang lah. Aku tahu dah korang ni. Kan? Okay. 2 tempat. Pertama di bandar. Cari di tempat-tempat yang padat. Tempat yang padat. Tapi anda kena hidup macam tikus lah. Macam tikus. Kenapa tempat yang padat? Kerana waktu perang, kawasan-kawasan padat ni ada kawasan yang akan runtuh, ada kawasan yang akan pecah, ada bangunan yang akan ni, yang mati-matilah. Yang hidup ni dia kena hidup macam tikus. Pernah tengok ada cerita Enemy at the Gates tentang sniper yang bernama Vasily Zaitsev. Enemy of the Gates. Okay. Pernah tengok tak? Nampak tak macam mana mereka hidup ketika Stalingrad kena bom hancur, mereka hidup. Itu cara hidup. Okay?
waktu Battle of Stalingrad kan. Sekarang nama Petersburg lah. Dulu nama Stalingrad. Belajar. Itu cara. Itu bagi korang boleh vision, boleh bayang lah. Oh, hidup macam tu. Ya, macam tu. Itu kalau di bandar. Ya. Kalau kamu duduk di kawasan-kawasan perumahan, pekan-pekan kecil, automatik kan kamu kena buat macam zaman-zaman kita dululah, pertahanan keliling. Kumpulkan semua aset-aset, duduk setempat, buat pertahanan keliling. Walaupun kamu akan dihentam oleh musuh, tapi berdoa-doalah, bernasib baik kalau musuh tidak melalui kawasan tu. Sebagai contoh, anda tengok waktu perang Jepun dulu, Jepun dia lalu kalau dia masuk kat Kedah ni, dia masuk ikut Jitra. Ikut Jitra, lepas tu dia ikut jalan ni. Jadi ada tempat-tempat yang memang dilalui dan dikuasai oleh Jepun. Kerana itulah laluan utama. Jadi siapa yang duduk kat laluan utama termasuk kampung ni, nasib malang lah. Tapi siapa yang dulu-dulu ni dia duduk kat Kuala Salah, dia duduk dekat Kuala Kangkung, dia duduk dekat Ian. Jepun tak sampai sana. Bukan tak sampai, tak tumpukan pada sana. Sebab tak ada kepentingan Jepun nak lalu ke situ. Faham tak? Sebab otak Jepun, dia nak cepat ke Singapura. So dia akan pergi, daripada sini dia pergi ke sini, dia pergi ke sini. Jadi yang mana bandar-bandar kecil yang duduk kat dalam-dalam jauh-jauh dulu ni, insya-Allah tak ada gangguan. Tapi walaupun tak ada gangguan, anda tetap kena duduk dalam satu kumpulan kerana memerlukan logistik yang kuat. Memerlukan logistik yang kuat, saling bantu-membantu. Logistik siapa? Makanan, pakaian, tempat tinggal, keselamatan. Ini semua ni. Perlukan ramai orang bekerjasama. Tak perlu masuk hutan. Kecuali orang-orang yang duduk berdekatan dengan hutan dan kena pula laluan tu adalah memang kita boleh agak laluan ni. Ni kena belajar intelligence preparation of battlefield. Okay? Dia ada cara dia. Yang mana no go, fly go, semua ni lah. Okay? Laluan utama yang mana kita tahu musuh akan melalui situ dan kena kat tempat kita, yang itu kalau mana berdekatan dengan hutan, kita kena masuk hutan jauh ke dalam. Jauh ke dalam. Faham? Ini peperangan yang saya sebut ni konvensional lah. Peperangan cara terbuka, cara moden. Ya, faham lah? Ini saya cakap untuk orang awam. Okay. So ada 3 option dia. Okay. Tak boleh masuk camp tentera ke tuan? Waktu ni kau cari tentera. Apa tentera tu berapa orang yang boleh duduk? Takkan kau nak kongsi katil dengan aku. Cuma saya bagi tahulah. Yalah betul lah kan. Takkan orang awam nak masuk dalam camp tentera. Camp tentera tu berapa besar sangat. Diorang pun nak buat latihan, diorang persiapan semua tu, korang pergi masuk dalam tu, menyusahkan orang. Kan? Kau jagalah diri kau. Kan? Waktu ni cari tentera. Waktu sekarang minta apa, bajet minta apa semua kena potong. Kan? Nak photo state apa ni, kertas kad pejabat pun guna duit sendiri. Betul tak, geng? Betul tak? Tapi jangan risau. Ada peluang-peluang lagi. Seperti contoh, orang-orang yang ada kemahiran survival seperti saya. Ini contoh. Orang-orang yang ada kemahiran survival seperti saya boleh menyelamatkan beberapa orang, tapi tak ramai lah. Sebagai contoh, saya sekarang baru 1 isteri. Jadi ada 3 isteri lagi yang kosong yang boleh diisi oleh sesiapa saja yang perlukan perlindungan. Ini contoh, ini kan contoh. Ini contoh. Kan? Kan? So ada 3 kosong. Jika berlaku peperangan, so 3 orang bertuah sajalah yang boleh saya selamatkan. Kerana itu saja kemampuan saya. Itu contoh. Kau nak beri contoh apa lagi? Okay? Korang jangan rakam lah setan. Itu kan contoh. Jadi korang carilah orang-orang yang macam saya. Kan? Kan? Waktu ni geng-geng pencin, geng-geng apa semua kata, terima kasih tuan bagi idea bernas tuan. Nak jadi anak angkat tuan boleh tak? Anak angkat nanti kita tengok lah. Handsome tak, lawa tak, kita tengok lah macam mana. Bini aku dah tidur dah, aku tak apa. Minyak raja kayu boleh buat kaki bengkak. InsyaAllah Syawal boleh, sesuai. Tuan selamatkan 3 orang. Saya risau lepas tu tuan pula tak berapa nak selamat. InsyaAllah, yakin. Okey. Apa ni? Tuan pernah berjumpa Ustaz Razli Hassan tak? Tak pernah. Tak pernah, dan saya tak kenal pun.
Di waktu genting inilah ilmu tuan diperlukan oleh awam. Punca veteran pencen berselera sebab kopi handsome. Kopi handsome. Betul. Terima kasih. Tuan, apa kes Tok Singa? Allah malam. Saya pun tengok macam tu je. Saya pun dengar macam tu. Saya pun baca macam anda baca. Yang saya tahu kes tu dilanjutkan ke mahkamah tinggi mahkamah rayuan. Saya tak heran tau, dia macam ni kau tahu guys, kan, jatuh hukuman ni memanglah jatuh hukuman, tapi dia tak masuk dalam ni kan, dia masih ada fasa rayuan, fasa apa. Dan tak silap saya, tadi saya tengok satu video peguam Tuan Zahril tu yang kotak pensel tu bersetuju untuk menjadi peguam bagi pihak Tok Singa tu. Jadi kita tengoklah, mana kita tahu lagi. Okay, keputusannya bang, ini Malaysia lah bang. Orang yang dah bersalah pun masuk mahkamah rayuan, masuk mahkamah persekutuan, nanti teknikal ke apa ke, perak hilang. Takkan tak tahu lagi. Duduk Malaysia dah berapa lama dah. Jadi rakyat Malaysia dah berapa puluh tahun dah. Takkan tak faham lagi. Okay. Orang tu memang dah bersalah pun berapa puluh kali dah benda ni. Kan? Mahkamah ni kata tu, lepas tu naik satu peringkat lagi. Lagi sebab teknikal semua, okey tutup kes. Cerita lain. Banyak kali dah. Kan? Ayah, korang ni. Kan? Tuan Madu bila dah, madu lah. Ada orang tanya madu sebab korang cakap pasal kahwin tadi, saya kena tunjuk kat korang. Lah. Mana aku punya madu lah? Tunggu jap. Tengok sana dulu. Ni bukan nak menjual. Dah orang tanya. Cerita dia hari ni apa? Dah masuk Rabu Okey lah. Tapi saya buat tak banyak tau. Saya buat 2,000 kotak Saya kena terbalikkan. Okey, tengok ni guys. 4 tahun orang tunggu. 4 tahun. Yang ni risau. Bini kau kalau bawa balik madu ni, bini tak marah. Okay? Ada sijil halal, tu satu. Yang kedua, ada sijil otentik daripada KKM. Tu. Dalamnya ada 30 session. Bukan nak menjual. Belum lagi. Hari Khamis baru saya jual. Saya ulang sekali lagi. Hari Khamis. Khamis malam Jumaat baru saya buat pelancaran ni. Beruntunglah korang yang 1,000 orang dengar ni. Okay? Madu ni ada sijil halal. Tu, ada sijil halal. Dan ada sijil daripada KKM. Okey? Faham? Yang ini dalam ni banyak ni saya bagi. Dalam ni 30 session untuk sebulan. Beran settle lah. Yang penting apa? Saya nak tunjuk. Baca tu. Baca ni. Bawah 100. Relax. Okay? 4 tahun bang. Saya mencari, baru saya jumpa. Baru saya jumpa supplier yang betul-betul. Okay? Waktu pelancaran ni waktu Khamis ni saya akan bagi harga tu. Kenapa nama tulen? Sorry bukan nak niaga tapi saya bagi tahu. Kenapa saya kata tulen bukan asli? Okay? Kenapa saya kata tulen? Kerana sudah ditapis, dia punya habuk-habuk, debu-debu, dia punya anak-anak, dia punya tanah-tanah, dia punya apa, semua sudah ditapis. Betul-betul yang masuk dan tekak anda ni, betul-betul madu. Okay? Okay? Madu liar. Okay. Hari Khamis, siapa cepat dia dapat. Mana saya dapat? 2 tempat. Satu, Sarawak. Satu, hutan dekat hutan Sarawak. Satu lagi, tu. Dekat Chiang Mai. Okay. Berapa sekotak? Bawah 100. Jangan risau. Baik, macam mana aku terbalikkan macam tu? Tengok sini. Okay. Untuk sebulan, jauh saya cari tu. Nak cari benda tu. Lepas tu nak dapatkan sijil halal lagi. Dah dapat. Lepas tu sijil authentication. Apa benefit dia? Benefit apa yang anda tahu tentang madu? Madu kat Malaysia ni bang, 80% madu tipu. Dia dua. Antara madu tu dia betul tapi dia campur. Madu campuran. Ataupun yang kedua, dia madu tiruan. Dua je.
Yang korang duk beli tu. Okay? Sekarang Syam tak marah kata ambil. Saya ada lah kabel saya. Okay? Beres? Yang penting ada sijil halal. Nak dapat sijil halal bukannya senang. Dan yang kedua, ada sijil asli. Asli. Maksudnya ini otentik. Asli. Okay? Okay dah, tak mau cerita pasal produk. Kita bukan nak cerita pasal produk malam-malam ni. Live saya sebelah malam, nanti hari Khamis malam Jumaat ni. Siapa cepat dia dapat lah. Okey, apa sahabat-sahabat, apa boleh saya bantu? Sembang-sembang lah, rehat-rehat. Tuan ada tak nak buat podcast bersama Meja Syakilin? Oh, Syakilin kenal, mau saya tak kenal. Tak ada. Sebab saya tak ada podcast. Sembang-sembang. Iran Israel macam tu tuan, lambat lah bang. Kami dah sembang panjang lah pasal Iran Israel tadi. Kan? Nurul buatlah paranormal tuan. Nurul lagi. Salam tuan dari CSM KL. CSM Mindef. Jangan semua manusia Mindef kot. Assalamualaikum tuan. Kopi Handsome dengan minyak lintah gunung padu. Semoga bahagia bang. Izzuddin Zainal, semoga bahagia. Abang dengan Sepah ada lagi ke episod? Dengarnya macam tu, tapi bukan saya sebagai ni. Bukan saya sebagai guest. Bukan saya sebagai tetamu. Muhammad Ali, tuan nak minta tips cepat pandai berkawan. Oh, jurulatih kawan anda lah patut ajar kawan anda. Bukan saya nak ajar. Dia tak ada tip. Kawan ni benda yang paling mudah. Ikut je arahan. Call sign. Tuan, kalau pakai baju tactical tapi warna hitam semasa dunia berperang, boleh ke? Boleh, anda akan mati awal. Sebab anda pakai baju ala-ala ketenteraan. Confirm kau mati awal. Kan? Kau pakai balaclava pula tutup macam tu, hitam-hitam, lepas tu pakai glove pula, konon-kononnya macam komando lah, sedangkan kau orang awam. Lepas tu kau pakai baju tactical tu, kau jalan tu kan, bawa beg, siap ada air minum kat situ. Orang topong daripada jauh. Orang kan tengok dekat-dekat, bukan tahu minta IC kamu tak, musuh tengok daripada jauh. Nampak macam askar. Recon, geng tinjauan, tembak lah. Okay? Senang ya? Tuan datang Sabah, pernah pergi kampung Indra Sabah tak? Saya duduk Sabah 4 tahun. Boleh tak komen pasal Lieutenant General ATM yang bawa? Korang ni lambat lah korang. Kami dah sembang panjang dah tadi. Ini kali ketiga saya bagi tahu. Lepas ni jangan tanya dah. Tak ada masalah. Lieutenant General Johnny Lim En Seng, seorang sangat baik. Tak ada seorang pun dalam tentera yang boleh kata dia tak bagus. Tak ada. Tak ada. Okay? Baik peringkat bawah sampai ke pegawai. Tak ada siapa boleh pertikaikan dia punya kebolehan dan juga kemampuan dia dan juga skill-skill dia dan pengetahuan dia. Tak ada. Okay? So dia layak, sangat-sangat layak. Dia pernah jadi jurulatih saya. Saya tahu. Dan kami pernah jadi sama-sama melatih dekat Pelada lu. Tahu. Kan? Korang ke tak tahu. Yelah, kamu tanya askar yang sedang berkhidmat, dia orang tak boleh nak cakap apa. Tanya saya. Dan saya cakap, ya. Oh, saya kebetulan nak jumpa dia. Sir, well done, sir. Kan? Betul. Saya kata tuan, menarik berkaitan geopolitik. Oh, dah cakap tadi. Tuan, cerita pengalaman bertugas dengan dia. Cerita pengalaman bertugas dengan dia. Saya nak kata apa? Dia pertama ni, waktu dia cadet, kalau tak silap saya, dia adalah Sandhurst. Dia adalah cadet dekat London. Maksudnya, waktu dia cadet lagi, dia sudah cemerlang. Saya cadet kat New Zealand. Okay? Tapi, dia Sandhurst. Sandhurst train ni is a very high level. Memang bagus lah. Okay? Setiap tahun atau kadang-kadang 2 tahun sekali, kita akan hantar cadet kita ke luar negara. Pegawai cadet. Yang berumur 18 tahun ni. 18-19 tahun ni. Muda lagi. Seorang je lah. Ke sana. Sandhurst seorang. Waktu macam zaman saya, seorang ke Sandhurst. London. Seorang ke Duntroon. RMC Duntroon. Royal Military College Duntroon, Australia. Seorang.
seorang ke SAFTI, Singapore Armed Forces Training Institute dekat Singapura, seorang ke New Zealand, Officer Cadet School of Wairau, New Zealand, seorang. Waktu zaman saya lah pergi situ. So 4 orang akan pergi ni. Ada pula kadang-kadang dalam tahun tu kita hantar ke dekat Amerika tu, apa nama, bukan Quantico, Fort Benning macam tu. Cadet dekat sana seorang, wakil daripada negara kita. Macam anda tengok yang Tengku Mahkota Johor dihantar ke mana? Dihantar ke India, Royal Military Academy, India. Okay. West Point, sorry. Dah lupa. West Point. Kalau dekat Amerika, West Point. Okay. So, kalau korang rasa, dia kalau zaman dia cadet lagi, umur dia 18, kan, dia sudah cemerlang dan dihantar ke Sandhurst. Sandhurst tau. Sandhurst ni tempat top-top general satu dunia je pergi. Dia balik sini sebagai lieutenant muda, lepas tu dia jangan kursus-kursus dia top, naik. Waktu zaman tu, zaman dia pergi pula. Zaman dia zaman komunis. Dia pun pergi masuk operasi. Dia askar ranger. Dia ranger. Okay? Dia pun masuk, dia bawa platoon dia bawa company dia. Pergi perang, pergi bertembak dengan komunis. Okay. Faham? Sorry, Mak Buyung boleh minum? Boleh. Tuan, kalau jadi World War 3, adakah negara kita akan terlibat? InsyaAllah. Negara kita ada berkemungkinan akan terlibat sangat-sangat. Nak tahu kenapa? Dah nama pun Perang Dunia Ketiga. Perang dunia. Satu dunia akan terlibat dan terkesan. Adakah kita akan terlibat secara langsung? Mungkin. Nak tahu kenapa? Kerana Laut Cina Selatan dan juga Selat Melaka. Tu sebab dia. Kenapa tuan? Selat Melaka tu laluan kapal dan juga perdagangan salah satu tersempit dan terpadat dan semualah di dunia. Jadi siapa yang mengawal Selat Melaka, dia akan mengawal apa? Boleh kata suku dunia. Okay? Jadi kalau negara besar-besar ni, dia dah plan dah siap-siap. Aku nak tawan yang ni dulu. Faham? Jadi agak-agak kalau datang tentera-tentera luar ni, dia nak ambil kita punya perairan, adakah tentera kita akan duduk diam? Jangan fikir dia datang ambil perairan, dia duduk kat laut je. Habis tu, dekat daratan ni dia tak turun. Dekat tepi-tepi pesisir pantai ni, tentera-tentera tak, dia kena tawan dulu yang kawasan pesisir pantai, baru dia boleh dapat kawal Selat Melaka tu. Jadi kalau jadi Perang Dunia Ketiga, memang terang-teranglah negara kita pun, kok mana pun akanlah dapatlah, walaupun mungkin tidak sebagai player utama dalam peperangan tu, tapi akan dapat tempiasnya. Tapi tempias bukan tempias biasa-biasa lah, tempias yang boleh tahan jugalah besarnya. Okay? Faham? Dulu, waktu zaman atuk nenek kita dulu, Perang Dunia Kedua, tak apa, perang depa perang dekat sana tu, Jerman jauh, mana kita nak tahu, jauh tak kena dengan kita. Depa perang kat Itali, depa perang sana tu jauh, tak ada kena mengena. Depa perang kat atas Jepun sana, bukan kena mengena kita pun. Tiba-tiba depan pintu, siapa dia datang ni? Sama lah macam kita. Iran jauh. Mana ada Iran? Jauh dengan kita. Ukraine jauh. Tak ada kena-mengena. Eropah tak jauh. Tiba-tiba je ada orang masuk ke rumah kita. Siapa tu? Tiba-tiba je ada orang datang. Tiba-tiba kena kepung. Faham lah? Adakah tentera PBB boleh diharapkan kalau Perang Dunia Ketiga? PBB boleh diharapkan Perang Dunia Ketiga. PBB pun tak wujud dah waktu Perang Dunia Ketiga tu. Mampulah. Semua ada kuasa veto bang. Okey, siapa nak berhenti perang? Angkat tangan. Siapa menghalang? Angkat tangan. Okey, batal. Perang diteruskan. Okey. Berapa banyak ada kuasa veto dalam tu? Kan? Tak adanya. Ini bukan mesyuarat kampung bang. Mesyuarat kampung, okey, majoriti berapa? Tak ada. Dekat PBB tu ada kuasa veto. Kan? 100 orang angkat tangan pun, kalau kuasa veto kata no, kalau saya tak setuju, tutup cerita.
Balan pet-pet macam. Salam tuan, nak tanya tuan pernah terlibat tak dengan pertandingan Special Forces Ultimate Challenge? Itu saya tak pernah terlibat, tapi benda tu dululah. Salah satu orang yang membantu dan design benda tu saya. Cara ringkas, saya malah cakap lah benda tu dah berapa kali dah. Dulu dia nama dia, saya yang namakan. Exercise Nemesis. Saya yang namakan. Waktu tu present dekat jemaah Panglima. Kisah lama-lama ni, waktu kerja-kerja dulu. Sekarang, tak ada apa. Saya, Jana Mazlan, Jana kena Suhaimi. Saya seorang sekarang Melayu. Paperwork tu saya yang buat. Dan juga tu, of course, lepas tu dikembangkan. Sekian. Konsep tu saya buat. Dulu. Okay. Negara mana selamat tuan? Negara mana selamat tuan? Kalau tuan untuk tinggal kalau World War 3? Tak adalah, majoritinya orang kata orang pergi ke Iceland dengan New Zealand. Sebab apa? Sebab jauh. Jauh. Orang pun tak ada malas nak fikir, jauh sangat. Jauh sangat. Orang nak pergi tawan pun fikir, buat apa aku nak tawan New Zealand lah? Buat habis aset aku je. New Zealand. Okay? Tapi waktu tu tak payahlah korang nak berangan-angan tak. Nak lari ke New Zealand. New Zealand pun tak terima korang, tutup pintu lah. Dengan Antartika. Tuan sebut nama saya Tuan Mazlan. Tuan Mazlan. Macam mana Islam mempersenjatai sejarahnya sendiri? Ada betul ke kalau perang bagi orang awam tempat lapang paling selamat? Tempat lapang paling selamat? Ya betul. Tempat lapang paling selamat kalau anda duduk, lepas tu anda letaklah cross besar-besar ataupun tanda tu. Bulan sabit merah besar-besar. InsyaAllah. Itu pun insyaAllah. Zaman sekarang ni hospital orang bom. Betul tak bang? Baru je berlaku 2-3 hari lepas. Zaman sekarang ni hospital orang bom. Apa lagi anda duduk kat tanah lapang, lepas tu konon-konon letak bulan sabit merah besar, buat signboard besar bulan sabit merah. Hospital yang bangunan berbatu bertingkat tu pun orang bom, apa lagi setakat tu kau duduk bawah kemah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Okay? Zaman sekarang. Kenapa kita tak ada bunker bang? Sebab kita tak pernah memikirkan tentang benda-benda macam tu. Kalau sekarang nak buat lambat. Kalau sekarang baru nak buat bunker untuk rakyat, rasanya dah lambat. Nak tahu kenapa saya cakap lambat? Kerana yang pertama nak buka tender tu ambil masa. Mesyuarat saja ada 5-6 kali. Baru boleh buka tender. Lepas tu pastikan peruntukan tu ada. Lepas tu dah buat peruntukan pula, pemilihan nak pilih kontraktor tu lambat. Nak kena lobby sana, yang sana suap sana, yang sana masuk sana, yang mana hulu sana, ada surat kuning, ada surat daripada YB, surat sokongan daripada ADUN, surat sokongan ketua kampung, baru kontraktor tu boleh hantar. Itu belum tentu dapat. Boleh kena main golf lagi 2-3 kali. Lepas tu bila dah dapat tu, katakanlah dapat kontrak tu, dia nak sub pula, sub. Memang dia dapat sebagai main kontraktor, tapi sub. Bang, aku dapat kontrak ni bang, buat bunker. Kau nak tak? Kau nak, kau bagi aku 5%. Dia sub pula. Yang seorang ni pun sub lagi seorang lagi. Dah 2 kali sub dah, sub. Kan? Jadi kontrak yang berharga bunker tu yang sepatutnya harga 100 juta sampai ke orang tu tinggalan 30 juta. Ini kisah benar bang, negara isketan bola nama dia. Kan? Lepas tu lala dia buat bunker tu, dia bubuh daun pisang kat atas. Sepatutnya bubuh konkrit. Gali bawah tanah, dia bubuh konkrit. Tak ada. Dia tampal dengan daun pisang. Itu cerita dia. Kan? Okay? Lepas tu kalau jadi perang, yang banyak yang ada duit ni semua naik kapal terbang hilang. Duduklah rakyat-rakyat yang tak ada duit ni, kita duduk bawah bunker tu dengan harapan bunker tu bertahan. Kisah benar dekat negara isketan bola. Contoh. Sebab itu kita tak ada bunker. Okay? Sebab tu kita tak ada bunker. Sebab kalau ada pun saya rasa mungkin lagi 6 tahun kot, 10 tahun kot, dah terlambat dah. Okay? Okay?
Macam mana tuan nak mengatasi masalah tu? Mana saya tahu. Okay? Manalah saya nak tahu. Sekarang ni Malaysia bang, sekejap kita tengok indeks rasuah dunia lah. Kita tengok kita nombor berapa. Kita tengok indeks rasuah dunia, kita ni jatuh nombor berapa. Tak silap saya kita dah kalah dengan Indonesia. Sebelum ni kita duk kata Indonesia lah banyak rasuah. Kan? Saya tak tahulah. Nanti korang tengoklah sendiri indeks rasuah negara kita ni yang ke berapa sekarang ni. Kan? Kalau gali bangka sendiri boleh ke? Kalau ikut pelajaran, gelak-gelak juga. Kalau dalam ikut pelajaran, kalau peluru mortar, peluru artileri yang 105, peluru 105 mm ataupun mortar 81 mm, ini guna high explosive. HE je, jenis jatuh kat tanah, debum. Debum bergegar kat tanah tu. Sekurang-kurangnya 18 inci dia punya tu. 18 inci tanah yang dipadatkan. Okay? Kalau 155 tak dapat bang, dalam. Dia punya letupan yang masuk ke dalam. Tahu. Itu belum delay fuse. Ini saya kata HE, mortar zaman dulunya yang tembak tu 81 mm jatuh debom 81 mm, walaupun jarak membunuh dia 150 meter dan jarak bahaya dia 250 meter, tapi dia punya letupan tu insya-Allah dengan ketebalan tanah yang dimampatkan 18 inci, anda ada kebarangkalian untuk selamat. Okey. 18 inci itu minimum. Tuan hafal ya, saya jual taktik, saya jual pulada loh. Benda tu insya-Allah dalam kepala saya lagi. Data-data tu. Okey? Kalau 15, tapi ini bukan guna delay fuse. Kalau delay fuse tu dia tembak, dia jatuh, dia boom, dia tak meletup dia masuk dalam tanah. Baru meletup. Okey? Itu lambat sikit. Okey. Bahasa mudah dia macam ni lah. Kalau korang nak buat bangka sendiri ni, sendiri. Nak buat bangka sendiri, 18 inci tu kecil. Anda kena buat sekurang-kurangnya kali 2 lah, 36 inci. Maksud dia kalau anda masuk dalam terowong, anda kena pastikan atas tu tanah tu 36 inci. Baru okey. Bukan terowong, bangka bawah tanah. Tempat perlindungan. Okey. Dapat satu ilmu malam ni. Ini cara ringkas. Ini cara ringkas. Kalau gua bos, gua tengok jenis gua. Kalau anda duduk gua, okey, saya bagi tahu tentang ilmu tentang gua. Gua menjadi satu tempat yang bagus untuk anda tu. Tapi ada tapi. Yang pertama, pastikan pengudaraan yang betul. Masuk mana-mana gua, pastikan ada angin masuk dan angin keluar. Jangan masuk gua yang mana angin kat situ yang masuk, angin kat situ, laluan tu juga ada keluar. Anda cari penyakit. Sebab anda tak boleh nak masak, tak boleh nak apa benda pun dalam tu. Cari gua. Seperti contoh dekat gua yang digunakan oleh Mat Kilau dekat Kota Gelanggi. Dia ada laluan masuk angin, dia ada laluan keluar angin. Okey, itu satu. Yang kedua, struktur gua. Kena tengok juga batu apa dalam gua tu. Kalau jenis batu yang lembut, dia kena letup sikit, dia dekat luar bergegar sikit, dia pun jatuh, kita mati, jadi kubur dalam tu. Kena tengok batu jenis apa. Okey? Yang tu kena belajar sikit lah. Kan? Faham tak? Sebab kita kalau waktu perang ni berhadapan dengan letupan. Letupan ni dia akan menggegarkan struktur-struktur gua, struktur tutur bangunan, struktur tanah, bangka apa semua ni. Okay? Faham tak? Ya, betul. Okay? Gelak-gelak juga, sembang-sembang juga. Saya malam-malam ni saya tak mau serius-serius. Kita gelak ketawa senyum-senyum, tapi kita kena ada ilmu. Okay? Apa beza EMP dengan nuke ni tuan? Ke nuke tu yang menyebabkan EMP tuan? Ada dua lah. Kan? Okay, saya bukan pakar dalam NBC, Nuclear Biological and Chemical Warfare. Itu ada bidang dia. Ya, soalnya bidang tu diketuai oleh atau memberikan kemahiran kepada kepada Regimen Askar Jurutera Diraja. Okay, NBC. Nuclear Biological and Chemical Warfare. 3. Sekarang dia dah jadi CBRNE. Lagi banyak lah sekarang ni. Lagi panjang dia punya tu. Okay. EMP ni tak perlukan letupan. Tapi bila nuklear diletupkan, akan salah satu byproduct daripada letupan nuklear tu lah EMP. Tapi untuk mendapatkan EMP saja tak perlukan letupan.
Ni bahasa mudah, ringkas. Lepas Iran lagi, tadi saya cakap dah sikit. Lawa jaket tuan, jaket ni nama jaket apa? Ini namanya jaket Gigolo Tour. Nah, anda cari dalam TikTok, nanti search nanti jaket Gigolo Tour. Entah, aku tak tahu nama apa. Saya beli kat TikTok, murah je, RM60. TikTok ni memang kau bukan boleh main lama-lama. Confirm kita kata perangkap. Scroll. Benda ni macam kena beli. Add to cart lah. Konon add to cart, lepas tu beli terus. Nah, ini salah satu lah yang saya beli, saya pun tak tahu kenapa saya beli. Okey, kenapa Iran tak serang kapal Amerika? Dah, modul latihan ketenteraan tentera dari dulu sampai sekarang gali wajib kubu, betul? Malaysia ranking corruption index nombor ke-57 by 20. Ya kau, teruk kah tu? Call sign, kalau perang nanti rakyat boleh bantu ke dengan cara perang gerila macam perang Vietnam versus US dulu? Dia begini sahabat-sahabat. Ni saya bukan menteri pertahanan yang korang tanya saya, tapi saya bercakap sebagai pendapat saya je lah. Okay? Apabila berlakunya peperangan, apa yang rakyat biasa boleh bantu? Okay? Jika ada dua. Yang pertama, jika mereka nak jadi gerila, maksud dia angkat senjata, mereka kena sedar bahawa rakyat tu bukan lagi, ataupun dia sudah hilang lucut hak daripada mendapat perlindungan sebagai orang awam. Kerana dia sudah dikira combatant. Musuh akan anggap macam tu, termasuklah kita tentera pun akan anggap dia begitu. Okay. Yang kedua, cara-cara yang lebih baik adalah menjadi eyes and ears, mata dan telinga. Kerana tentera kita ni ada kecil je, Okay. Keanggotaan tentera kita kecil, tak besar pun. 1,000 ke, tak ramai pun. Okay. Jadi, kita perlukan banyak mata dan telinga. Kerana dengan teknologi yang ada sekarang, kita tak akan mampu untuk mengumpul sebanyak-banyak maklumat tentang musuh. Okay? Faham? Itulah dia. Itu daripada segi itulah, eyes and ears. Selain daripada itu, daripada segi logistik, bolehlah membantu tentera sebagai contoh. Tentera ni bukannya banyak sangat kereta. Kan? Waktu ni mungkin anda ada waktu perang, kamu tak pakai kamu punya Hilux, kamu punya tu. Bagilah askar pakai. Kan? Askar boleh cat jadikan dia sebagai kereta tu. Lori. Kan? Lori yang selama ni bawa ikan, bawa sayur, bawa ini. Lori yang boleh masuk 4x4 ke apa ke. Boleh bagi pada tentera. Ini salah satu benda. Okay. Yang boleh membantu pihak tentera. Banyak jenis bantuan. Bukan maksud dia anda angkat senjata saja. Dia macam ni tau. Nak berperang ni, perang ni dia melibatkan dua perkara. Yang pertama namanya capability, yang kedua namanya capacity. Capability itu adalah kebolehan seseorang tu perang. Kau ni boleh pergi perang tak? Boleh. Kau dah ada skill? Ada. Kau ada senjata? Ada. Ada peluru? Ada. Bagus. Kan? Kau ada ilmu? Ada. Okey. Kau boleh pergi perang. Itu capability. Yang akan merosakkan capability ini ataupun membuatkan capability ini hilang adalah capacity. Ya, betul. Saya boleh pergi perang. Okey. Tapi logistik saya macam mana? Peluru saya cukup ke? Kau setakat 100 butir peluru, tak sampai 20 minit habis peluru tu. Kalau dalam tembak gerak ni, fire and movement ni, duk tembak gerak, 100 butir habis. Berapa banyak aku punya backup kat belakang yang boleh support aku? Itu daripada segi peluru, dari segi makanan, daripada segi tempat tinggal, daripada segi keselamatan, daripada segi itu. Itu nama dia capacity. Okay? Faham tak? Capability je. So, ini yang menjadikan kenapa waktu perang Vietnam, Amerika dengan Vietnam dulu, kita tengok rakyat Vietnam boleh lawan Amerika sampai Amerika tak tahan, surrender. Kerana, ya betul, rakyat Vietnam, dia punya capability, kebolehan dia untuk pergi perang tak banyak. Dia tak ada bom, dia tak ada kapal terbang, dia tak ada itu. Okey, tak apa. Dia ada skill yang sikit je, tapi dia ada capacity untuk maintain
Hari-hari buat benda yang sama. Hari-hari logistik tu disupport kepada Vietcong. Itu satu pengajaran. Faham tak? Salam tautan, nak tanya ada kerja kosong tak? Tak ada. Apa pendapat tuan berkenaan usaha kerajaan menjayakan Han-Roh? Apakah kebesaran yang dapat dilihat? Han-Roh tu memang sangat-sangat penting dah. Han-Roh ni namanya pertahanan menyeluruh. Tapi masalahnya pertahanan menyeluruh ni banyak orang cakap ni sejak daripada bertahun-tahun yang lepas lagi tak nampak apa benda lagi pun. Ya? Pandai pun. Bagus. Oh, komen banyak sangat bang. Kan saya mana boleh sempat nak baca komen banyak, betul tak? Pelan-pelan. Saya pelan-pelan. Okay. Tuan, undang-undang di LOAC tu function ke? Sedangkan di Israel PBB tak buat apa pun. Tahu tak apa. Baru kita cakap tadi pasal PBB. Okey, jom kita sanction Israel, angkat tangan, semua orang angkat tangan ramai-ramai. Okey, adakah siapa membantah? Seorang bantah. Dan seorang yang bantah tu dia ada kuasa veto. Okey, yang lain semua tak boleh buat apa. Itulah PBB. Drone okey tuan. InsyaAllah. Pendapat tuan mahasiswa UMS demonstrasi di Sabah? Entah. Tapi yang saya baca komen-komen korang lah, komen-komen rakyat ni, bagaimana buluh itu dilentur, begitulah hasilnya. Bagaimana benih itu ditanam, itulah hasilnya. Betul tak? Tak apa. Dia orang anak muda. Dulu korang juga yang orang tergolek sana, tergolek sini apa semua. Lepas tu korang jadi menteri, kau tak bagi orang pula. Kan? Pandang tengok cermin lah. Tengok cermin lah. Kan? Biasalah. Biar-biarlah kat mereka ni. Kan? Mereka nak bergaduh macam mana pun bergaduh lah. Kan? Okay. Tuan, agak-agak apa kesudahan perang Israel Amerika? Oh, tak berani nak cakap apa. Sebab sekarang ni bau mereka sedang rehat. Pos. Sedang rehat. Berapakah maksimum? Okey. Negara kita ada kepakaran buat misil tak? Okey. Negara kita ada kepakaran yang sampai sekarang orang mencari-cari. Okay, kita ada senjata. Ramai sangat konspirasi teori dalam kat Malaysia ni. Ramai. Tuan, kita ni ada senjata, kita ada senjata tersembunyi. Okay, hari ni saya buka rahsia. Ya, betul. Memang kita Malaysia ni ada senjata rahsia. Tapi senjata rahsia tu hanya akan dikeluarkan setahun sekali. Okay, setahun sekali. Ketika bulan Ramadan je akan keluar. Itu kita punya meriam bang, lain macam. Meriam kita ni teknologi yang sangat-sangat dahsyat. Dia punya letup tu, peluru tak nampak. Laju sangat peluru tu, tak boleh nampak. Detect radar, tak boleh detect radar. Bunyi kuat, tung. Lebih-lebih sebenarnya dekat ujung-ujung Ramadan, malam ke-27, korang akan tengok. Itulah setahun sekali je kita akan tunjuk. Waktu merdeka pun kita tak akan bawa keluar. Itu punya rahsia senjata kita tu. Hypersonic peluru tu memang hypersonic. Okay. Lepas tu yang letupkan tu, itu semua special branch dengan perisik-perisik kita. Pakai baju biasa. Tak pakai celurin. Sebab itu negara-negara lain semua perhati. Tiap-tiap tahun siapa yang buat ni? Rambut panjang, pakai lebay, relax je. Pakai baju semua, pakai baju awam, relax. Pakai kain plekat je. Tapi rupanya mereka itulah specialist. Pakar-pakar tu. Pengalaman dia orang banyak. Okay? Itulah saya pecahkan rahsia malam ni. Itulah kita punya senjata kita yang merupakan sangat misteri yang sedang dikaji. Okay? Benda betul dah. Terimalah hakikat. Takat itu je kemampuan kita. Takat itulah kita punya modal dan juga bajet kita. Kan? Tapi okey lah. Yang penting kita happy bang. Okay? Itulah Barat cukup takut dengan tu. Ya, tahu tak apa.
Okay. Kenapa pesawat B2 tak kalau soalan ni lagi? Meriam boleh jadi decoy tak masa perang nanti? Itu orang pandai. Itu orang pandai. Okay? Itu orang pandai. Dulu, zaman dulu, waktu zaman Hang Tuah, waktu zaman ni termasuk zaman apa ni, Jepun. Orang-orang kita, atuk nenek kita dulu pernah buat tau. Orang nak serang ke tempat, dia letak unggun api. Unggun api, apa tu? Bukan colok, astagfirullahalazim. Apa tu? Guys, apa umang api? Allah, aku tengah-tengah malam ni mula pening. Apa benda tu? Malam-malam obor. Letak obor-obor banyak kat tepi pantai. Jadi musuh nak datang, dia tengok, ui, obor-obor banyak, ramai orang. Sedangkan kat itu ada 3 orang. Jamong. Jamong. Okay? Sama juga. Korang jangan tengok meriam buluh, meriam pipe yang diorang main tu, benda tu tak berguna waktu perang. Itu namanya deception war. Deception war. Okay? Salah satu cara kita nak tipu helah. Boleh digunakan. Kalau dapat pada orang-orang yang mahir strategi tentera ni, dia akan gunakan benda-benda macam ni sebagai deception. Okay? Tuan, belum nikah kahwin, tiba-tiba nak perang, nak buat apa? Meninggal lah bang. Matilah. Siapa-siapa ni Syahrul Nizam komen, tuan, yang belum nikah, tiba-tiba nak perang, nak buat apa? Korbankanlah diri anda, supaya anda berjumpa, insyaAllah anda dapat masuk syurga, nanti kahwin dalam syurga lah. Kan? Buat macam mana kat dunia kau tak laku? Kan? Tak apa. Jangan sedih. Sekurang-kurangnya kau berkhidmat pada negara. Betul tak guys? Sokong tak? Meja masuk live kat Nurul tengah buat paranormal. Dia lagi. Ada tak capability mana-mana askar kat dunia ni macam Rambo yang serba-serbi boleh multitask dah hidup je? Ada, Hotspot ada. Tapi tak adalah macam boleh buat macam tu. Sebenarnya banyak je. Sebenarnya ramai je orang yang ada multi skill ni. Ramai. Saya tak ada macam tu. Saya tak macam tu. Okay? Tapi ramai je yang ada multi skill ni. Okay? Cuma mereka ni tidak ada dah macam cerita Rambo tu. Kan? Cerita Rambo tu over sangat. Kan? Nama pun movie. Tapi skill-skill tu memang mereka ada. Okay guys, ada apa-apa lagi? Dekat pukul 1 ni. Okay saudara-saudara. Apa lagi yang boleh dibantu? Jaket beli kat mana tuan? Tak tahu, saya beli yang TikTok. Murah RM60 je pun. Tapi sedap, dia kain ada kain dalam ni tengah. Wah, sedap, selesa. Komando lah kan level macam tu. Ya, komando pun level macam tu. Yang bukan komando pun ada level macam tu. Ada. Anda kena faham, skill ni ialah tentang seseorang tu, kerajinan seseorang tu melatih dan belajar ilmu tu. Okay? Sebelum pergi perang kena cantas, sebelum buang. Ya betul. Update pasal isu sepadan Thailand Semboja, saya tak tahu. Jadi kita boleh je lah abaikan PBB atau ada kesan lain. Dia macam ni, nak abaikan PBB boleh. Kita kena tengok kat kebolehan kita. Kan? Nak langgar je boleh. Tapi kesan lepas langgar tu kita boleh hadap tak? Rakyat kita boleh hadap tak? Itu je cerita dia. Kan? Itu je cerita dia. Tuan, cara nak tidur macam cara askar. Senang je. Cara nak tidur macam cara askar. Yang pertama, baring. Tangan letak di sini. Tutup mata. Bismillah. Baca doa tidur. Itu kepada askar lah. Cara askar. Kepada yang dah senior sikit, dia lain. Dia mungkin dia akan masuk dalam selimut, kan? Yang bujang-bujang tak tahulah tangan dia kat sebelah tu pergi kat mana, saya tak tahulah. Tapi tangan sebelah dia selalu kat atas. Tangan sebelah lagi kat mana, saya tak tahulah.
Kan? Kita husnuzon lah, bersangka baik. Kan? Bersangka baik. Kan? Itu je, sama je. Waalaikumsalam. Tuan, ada ke tentera negara kita dapat jaga negara dan rakyat belum perang? Negara tentera kita kecil je pun. Kan? Bolehlah nak mempertahankan diri, mempertahankan negara kita, insyaAllah boleh. Macam saya beritahu lah, it's about capacity, capability and capacity. Itu je. Tuan dah lama, soalan tak apa-apa. Dia memang ada dekat kat 01 ni semua sini. Kan? Salam tuan, boleh tak cerita balik pasal amalan bila nak lalu kawasan yang menakutkan? Okay? Jari apa ni? Jari manis. Letak pala. Video tu dah banyak dah. Nanti cari video dia tu. Sebab dia nak kena duduk kat lantai. Letak, baca Al-Fatihah, sapu kening, tutup. Lepas nafas. Ada video tu kan. Nanti anda carilah video tu kan. Ketam turbo. Betul ke kalau terjadi perang ketiga, negara-negara yang ada nuklear akan diserang dulu? Tak juga. Tak juga. Kenapa saya cakap tak? Sebab dia bukan tentang kau ada nuklear atau tak ada nuklear. Kan? Ya. Dia tentang apa aku nak kat tempat tu. Tu cerita dia. Orang perang ni 3 sebab je. 3 sebab. Sekarang saya dah bercakap ni dah 6 bulan ke 8 bulan yang lepas saya cakap. Orang berperang sebab 3 sebab. Yang pertama, sebab apa tu? Dia nama dia God. God. God tu apa? Tuhan. Bukan Tuhan yang macam-macam kita sembah. Tapi tu Tuhan mereka. G-O-D. G-O-D. G tu apa? Gold. Emas. O tu apa? Oil. Minyak. D tu apa? D. Diamond. Itulah Tuhan mereka. Mereka berperang kerana nak dapatkan itu. Kerana berebut itu. Kerana nak mengawal itu. Itu je cerita dia. Okay? Sekarang dah nampak dah. Oh, rupanya dia orang ni sembang. Ngeng. Rupanya apa? Rupanya nak jaga ni. Oh, rupanya nak ambil minyak. Nak rampas minyak. Rupanya tu dia cerita macam-macam. Macam Iraq dululah. Oh, Iraq ada weapon of mass destruction. WMD weapon. Setiap hari dia cakap macam tu. Bertahun sampai hancur Iraq tu. Dia orang ramai-ramai. Dia orang ramai-ramai bantai Iraq tu. Bukan seorang 13 negara bantai Iraq seorang. Hancur Iraq tu. Lepas tu kat situ dia ambil apa? Dia ambil gold, habis gold. Emas-emas yang ada dekat Iraq semua habis kena kutip. Lepas tu oil. Sampai sekarang dia pump minyak kat situ. Dan juga D diamond. Apa-apa yang benda-benda berharga. D tu bukannya diamond dalam bentuk batu saja. Apa-apa barang-barang yang berharga. Apa saja rare earth mineral yang berharga. Dia sapu habis. Itulah dia. Sama macam Iran ni pun. Dia tuduh Iran ada senjata nuklear. Iran ni tak 30 tahun lepas lagi kan, Israel duk kata Iran lagi 2 minggu akan ada senjata nuklear. 20 tahun lepas Iran ni tak lagi sebulan akan ada senjata nuklear. Sampai ke sekarang skrip yang sama. 30 tahun dia guna skrip yang sama. Dan sampai sekarang Iran tak ada senjata nuklear. Tak ada. Tak ada. So, pemeriksa antarabangsa dah berapa kali dah masuk. Yang peliknya Iran tak ada senjata nuklear. Tapi kena hentam. Amerika hentam. Iran kata, saya mana ada? Saya tak ada senjata nuklear. Ini bukti-bukti semua. Mana ada senjata nuklear? Kenapa you hentam sama saya? Iran. Sebab dia tak ada senjata nuklear. Sebab tu dia kena hentam. Yang bestnya Korea Utara, dia siap bagi tahu, aku ada senjata nuklear. Aku Korea Utara, aku ada senjata nuklear. Ada, banyak. Aku buat. Dah test pun memang okey. Kau tak nak serang aku ke? Faham tak? Faham tak? Korea Utara tu bertahun-tahun dah declare, saya memang saya ada senjata nuklear. Ada? Kau nak halang aku ke? Ada? Kau nak serang? Tak ada. Sampai sekarang. Sampai sekarang Amerika kata je, Korea Utara. Sampai sekarang tak ada sebutir pun bom sampai kat Korea Utara. Betul tak betul?
tutup kisah dia. Okay. Sebab apa? Sebab dia orang ni nak pergi mana-mana, dia nak GOD, gold, oil, diamond. 3 benda tu je. Apa ada kat Iran? Iran tu berapa banyak emas dia ada, berapa banyak pula dia punya minyak dia ada. Okay, dah, okay, clear. Simple je benda macam ni, tak payah pening-pening. Okay. Tak payah pening. Kita pun tahu. Pelik kan? Iran tu siap orang semua dah check. IAEA tu dah check bukan sekali dua, berkali-kali check. Tak ada. Mana ada? Iran tak ada. Tak ada. International punya organisasi tu dah check lah. Iran punya tu tak ada. Mereka tak ada senjata nuklear. Tapi kena bom. Tapi kena bom, gerbang. Kena tuduh, kena bom. Yang Korea Utara tu sampai sekarang dia mengaku, aku memang ada senjata nuklear. Okey. Tak ada sebutir pun sampai kat bom ke apa benda sampai kat Korea Utara. Tak berani bang. Okey, itu yang pelik tu. Orang yang mengaku dia tak serang. Orang yang tak mengaku dia serang. Jadi kau fikirlah, itulah permainan dunia. Tak payah pening-pening pasal geopolitik tu semua. Kau fikir benda macam tu sudah. Oh macam tu. Macam tu. Okey. Okey. Cara ringkas. Okey guys, dekat pukul 1 lah, mata saya pun dah kecil lah. Saya pun nak tidur bang. Kan? Boleh tak? Boleh tak saya tidur? Ada tak unsur-unsur mistik dalam perang moden macam guna tangkal, sihir dan lain? Jika ada, bagaimana tanganinya? Benda ni selagi, kena ingat once upon, yang akan keluar nanti ialah ahli sihir yang paling hebat sepanjang zaman, iaitu Dajjal. Dajjal tu dia akan keluar dan dia adalah ahli sihir yang paling hebat, pemfitnah, pembawa fitnah, pembawa ni, kata orang, kita tengok AI sekarang pun kita dah confuse. Bayangkan Dajjal keluar, lagi confuse kita. Okay? Kita tak tahu mana satu betul, mana satu tidak. Okay? Jadi semakin dekat dengan zaman Dajjal keluar ni, semakin kuatlah sihir. Tak kira dia, bukan kira moden, tak ada perang ni moden. Perang ni yang berubahnya senjata. Yang tetap berperang ni manusia, dan manusia tetap akan mati dan cedera dan luka dan apa semua, sama je. Boleh saya tidur kot. Aduh. Apa ni? Tuan, laluan Greek jeli tu malam kalau pakai motosikal bahaya ke? Zaman saya dulu, waktu saya duduk dekat Kem Desa Pahlawan, Kota Baru, Kelantan, hujung minggu saya balik rumah Halostar, rumah ayah saya ni, naik motor malam-malam, seorang-seorang diri. Okey lah. Zaman dulu jalan lagi kecil daripada sekarang. Sekarang saya tengok jalan jeli ni okey dah. Dulu kalau daripada Kota Baru kita akan sampai ke Macang. Jalan nak pergi ke Macang tu pun kecil. Sekarang jalan daripada Macang lagi Kota Baru dah besar. Dulu Macang sampai ke Kok Lanas jalan kecil, jalan biasa je. Sampai kat Kok Lanas baru jalan tu jadi ada double lane, dia terus sampai ke Kota Baru. Sekarang dah macam highway lah saya tengok. Okay? Dulu daripada situ sampai kat Macang, sampai Macang, terus sampai Tanah Merah terus jeli, terus lagi naik ke atas Empangan Pergau. Waktu tu jalan kecil-kecil Pergau, lepas tu Banjaran Tituangsa, Puncak Tituangsa, turun ke bawah Tasik Banding, naik naik Banding Greek, sampai kat Greek. Dan dulu ni dia tak ada jalan yang sekarang terus ke Baling, tak ada. Dia mesti lalu Pengkalau dulu. Anda kena belok ke kanan. Kat bulatan Greek tu dulu dia tak ada tu, dia ada bulatan. Keluar terus kat bulatan. Bulatan tu dah lama. Lepas tu ke depan. Yang sekarang ni kalau daripada Kelantan kita taklah masuk ke bulatan tu kan. Dulu kena lalu ke depan MRSM semua tu kena lalu. Lepas tu dekat bulatan tu bukan MRSM ke? Tak benda. Lepas tu bulatan tu, kat bulatan Greek tu belok kanan terus sampai ke Kelian Intan, tembus sampai dekat balai IPD tu, Pekalau Ulu. Sampai kat Pekalau Ulu. Bukit Kampung Bukit Buluh. Itu semua lalu ke situ tu.
Sampai kat Pekalau Ulu pula dia terus lagi turun sampai tembus ke Baling, turun bukit. Oh, sampai ke Baling. Tapi jalan kecil ya. Sekarang dia dah ada potong dah daripada jalan Pekalau Ulu tu dia potong. Dulu tak ada jalan kecil, belok-belok je tu. Sampai ke Pekan Baling. Sampai Pekan Baling, okey je. Saya dulu itu jalan saya. Hujung minggu naik motor seorang-seorang. Malam. Kenapa malam? Sejuk. Paling tidak pun lewat petang. Syok, sejuk. Kan? Tuan tak ada rasa takut ke? Takut tu ada. Risau tu ada. Tapi takut apa? Bismillah, tawakal tu Allah, jalan. Motor apa tuan? Motor biasa-biasa je pun. Motor biasa je. Saya pun saya pakai ni je, 250 je. Okay? Takut motor rosak. Jangan kata motor rosak. Motor saya pernah jatuh tepi gaung. Ada orang berhenti, kereta berhenti tengah malam, tolong angkat, tarik motor. Saya ingat motor jatuh tepi gaung, sangkut nasib baik dekat sangkut kat pokok. Saya lepas motor, saya golek atas jalan raya, nasib baik. Malam, pukul berapa? Pukul 11 lebih. 11 malam. Seorang-seorang dekat puncak di Tuangsa tu. Seorang-seorang. Macam mana tak tu? Kita duk main sedap naik motor, main-main, tengah main-main, sekali, rupanya kat depan tu orang baru bubuh tar. Dia bubuh tar tak apa lagi, line tak bubuh. Tak bubuh line dia tak bubuh lagi. Kita pun konah-konah nampak hitam, tar baru hitam, dah tak nampak line, lurus. Lurus gerbang gedung sangkut kat pokok. Aku terjun kan, terjun nasib baik tak jatuh gaung. Aduh pedih. Lepas tu nampak ada kereta tu, tahan kereta tu, bang tolong angkat. Tolong angkat. Boleh start jalan balik. Ini kisah zaman saya lieutenant muda, lieutenant kau ingat pun dia. Hujung minggu je balik. Hari Ahad malam balik daripada Kedah malam gerak. Itulah. Saya suka suasana dia sebab suasana malam. Waktu tu hentian dekat puncak Titu Wangsa tu, yang kata hentian apa tu? Yang sekarang ni ada nama dia, restoran apa kat puncak tu. Dulu tak ada restoran, dulu gerai kecil. Malam-malam tak ada gerai dah lah. Tak ada apa, kosong, dia tanah lapang. Waktu tu. Ini kisah tahun 97. Tahun 1997. Tuan, orang tua tahu tak tuan? Mak ayah saya ni, dia sampai malas nak kata apa. Dia orang berdoa je. Kita telefon sebelum nak gerak tu, telefon. Dulu mana ada handphone kan? Telefon. Saya khabar malam ni abang balik lah. Lepas makan malam gerak lah. InsyaAllah. Okey. Kota Baru sampai Alor 3.5 jam sampai. Ikut jalan tu. Laju je bawa laju. Takut je aku, mana berani sangat kan. Naik motor pandang depan je. Tak mau toleh kiri kanan. Apa nak je kau kata gajah ke Pontianak ke, lantak kau lah, bismillah, pandang depan je. Tak pandang aku kiri kanan. Ingat kita berani sangat ke kan. Bismillah, jalan. Sorang-sorang. Kenapa sorang-sorang? Sebab tak ada orang yang nak balik dengan saya. Tak pernah jumpa hantu ke? Pernah. Okay. Pernah. Adat dia tu hutan. Banjaran Titu Wangsa. Okay. 250 itu je lah. Rajin tuan balik. Yalah, saya seorang-seorang ya mak. So, sebelum saya duduk situ, saya duduk New Zealand. Balik pada New Zealand, saya duduk dekat KL sekejap beberapa bulan sebelum posting ke Kota Baru. Nasib baik saya posting Kota Baru. Kalau saya posting ke Sabah Sarawak atau posting jauh, kan susah nak balik. Jadi sebagai orang yang anak lelaki bujang, tunggal, saya pula anak lelaki seorang ya. Kan? Mak ayah ada, saya balik kan. Itulah. Dah ada motor kan. Motor yang ada. Motor tu pun beli second hand. Beli daripada pegawai tu jual. Bagi itulah untuk jalan jauh. Saya bukan anak tunggal, saya lelaki tunggal. Saya ada 3 kakak, saya ada 2 adik lelaki. Saya lelaki tunggal tahun 97. Mungkin ramai dalam ni dah lahir ke dah apa ke. Saya dah ulang alik jalan tu. Ada lagi ke motor tu tuan. Motor tu last kali rosak dekat Yong Ping. Highway Yong Ping kan. Sebab tu saya cukup tahu tempat tu. Tempat tu antara okey, siapa yang biasa ke selatan? Sebelum Yong Ping, Paguh.
Apabila lepas pada paguh, kamu akan naik bukit, betul tak? Naik bukit, lepas tu bila dia atas bukit tu, dah sampai bukit, dia turun bukit, lepas tu jalan tu, highway tu lurus saja. Betul tak betul? Tempat yang banyak aksiden, banyak kereta rosak, banyak motor rosak, tak tahu kenapa tempat tu berhantu ke apa, saya pun tak tahu. Kan? Ramai sangat, tempat yang sama, termasuk saya pun kena. Lepas pada paguh, kalau daripada ni dekat Seremban apa semua ni kan, air keruh, lepas tu sampai Tangkak apa semua, paguh kan, paguh. Dia akan naik bukit kan. Waktu naik bukit tu, sebelum sampai puncak, dia ada satu tempat kat sebelah kiri. Tempat tu memang banyak orang aksiden, tak tahu kenapa. Banyak kereta rosak akan jadi kat situ, banyak motor rosak. Motor saya rosak kat situ pukul berapa? Balik waktu tu pergi rumah kakak dekat KL. Tak silap saya pukul 11 malam. Sorang-sorang. Situ. Kat situ. Dia waktu dia naik bukit. Lepas tu, lepas tu dia turun. Terus jalan tu lurus di highway tu. Ada sebelum tu. Waktu dia naik bukit tu. Waktu turun tak ada apa. Waktu naik. Ni daripada utara, daripada KL. Naik. Kat situ. Saya tak tahu kenapa. Nak kata ada hantu ke, ada ni ke, ada gangguan ke, saya tak tahu. Tapi banyak kali saya duk dengar kisah orang aksiden itulah. Kat situ, tempat yang sama. Okay. Produk madu jadi tak esok malam tuan? Kami. Masa tuan duk Sabah dulu, berapa kerap balik Kedah tuan? Sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Kira Greek Jeli tu boleh lalu tapi kena lampu terang. Greek Jeli boleh tapi lampu motor tu kena kuat, kena terang. Betul. Kalau tidak nak main kona susah. Orang setempat cakap memang kawasan keras. Oh ya kah? Ayam selasih tu apa tuan? Ayam selasih tu yang hitam. Okey guys, pukul 1 lah. Saya pun dah mata kecil-kecil ya. Okay? Kena lampu kuning ada kabus. Okey. Esok tengah malam buat live gitu, satai-satai 5 masuk. Besok malam tak. Sebab besok malam mungkin malam untuk besok malam bini tua ke bini muda? Dah lupa. Oh tak, besok malam adalah malam bekerja. Dia berangan tak salah bang. Berangan tak salah. Tuan pernah cerita ada benda tumpang masa tu? Ya betul. Bukan balik ke Pahang, dari Kedah, daripada waktu tu saya dah motor tu, ayah saya suruh tukar, belikan kereta. Itu cerita ni. Bunga raya bila tuan duk standby duit ni? Beres nanti. Belum lagi. Apa rahsia nak handsome macam tuan? Orang punya bodek ni sebenarnya korang bodek saya. Cakap saya handsome lah, kata saya berani lah, kata tuan macam tu lah, baju tuan lawa. Sebenarnya korang nak suruh saya buat live lagi kan. Korang tak bagi saya end live kan. Kau cakap lagi betul. Kan? Saya tahu, saya dah lama dah main social media ni. Kan? Sebenarnya korang sengaja. Itu taktik korang supaya host tu ataupun jangan berhenti. Korang tahu saya sensitif bab-bab tu. Bila orang puji sikit aku pun, yalah, orang tua-tua ni dia hati lembut. Kau tengok, kau baca ayat tu. Kau baca ayat. Kan? Okeylah. Apa petua awet muda macam tuan? Happy selalu bang. Jangan serabut-serabut sangat. Kadang-kadang kita kena serabut. Tapi jangan selalu. Okay? Tuan, hutan paling ekstrim kat Malaysia, pengalaman saya yang hutan dekat Sabah dan Sarawak. Cara ringkas. Kerana hutan dekat Sabah dan juga di Sarawak, dia punya bukit dia macam tu. Kontur bukit tu rapat-rapat. Yang tu. Okay? Tuan boleh jual jaket tu, ramai now puji. Nantilah saya cari beg kuning tu, tak mana dah. Tapi murah je, RM60 je kot ni. Smart. Sedap lah, selesa. Gaya lah.
Encik, bagaimana keadaan mak gajah sekarang? Please update. Bila masa pula saya bersetubuh dengan mak gajah? Manalah saya tahu. Saya tak duduk dengan gajah. Kan? Kan? Kenapa saya nak kena update tentang keadaan mak gajah? Kan? Aduh. Tak apalah korang punya soalan. Aku layankan saja. Allah. Ada PCOS boleh buy talks tak? InsyaAllah. Tuan kopi handsome ada stok tak? Ada. Ada kata talk shop. Betulkah ada gajah nama Aduka? Ya, ada. Nama tuan hutan dekatkan dengan gajah. Tuan hutan tu produk. Tuan hutan ni jenama produk. Jenama produk yang saya dah jual. Saya jual produk. Tak banyak lah. 35 produk dah. Yang ni pula yang saya nak lancarkan. Produk yang ke-36. Bila? Hari Khamis ni. Madu tulen. Sambil-sambil bukan nak menjual, dah orang bertanya. Ni. Hari Khamis ni saya nak launching ni. Baca ni. Ni yang penting ni. Dan ada halal. Madu yang ada sijil halal dan sijil otentik. Okay? Lepas tu baca ni. Baca ni. Baca ni. Okay. Okay. 30 sachet. Untuk 1 bulan. 1 hari 1. 1 hari 1. 1 hari 1. Rasa dulu. Tengok kesan macam mana. Okay. Baran Tuan pencen bulanan dapat tak? Mesti. Askar dia mesti dapat. Bahasa dia mudah macam ni. Askar, hari ni dia pencen, besok dapat dah pencen. Dia tak pernah tunggu berapa tahun tak perlu. Itu tentera nah. Perkhidmatan tentera begitu. Tuan bagi nama perfume upcoming tuan jenis apa? Jangan lah. Buat perfume nanti kita cerita lah. Okay. Madu dalam sachet ke sekarang? Ya. Saya buat madu dalam ni supaya senang. Korang nak gerak mana-mana, takkan korang nak bawa botol. Betul tak? Korang nak bergerak mana-mana, takkan korang nak bawa botol. Ni. Lebih baik korang bawa ni. Ini 1 hari 1. Cukup. Betul tak? Ini sekarang orang bergerak sana, bergerak sini apa semua ni. Bawa macam ni, senang. 3 hari nak keluar, bawa 3 sachet. Ya? Tuan dulu askar apa? Tentera darat. Apa kelebihannya? Okey. Itu nanti hari apa? Hari Khamis. Produk saya. Tengok tu. Result for 10 minutes because my promoting brand product services. Guys, saya dapat apa benda yang panggil ni? Live visibility restricted for 10 minutes. Dia kata macam tu. Sebab apa ni? Because you may be promoting a brand, product or service. Aku punya produk sendiri lah. Restriction will be removed once you turn on the constant disclosure setting. Macam tu. Korang tekan F1 banyak ramai-ramai? Tekan F1. F1. Own branding. Continue. Okay. Thank you. Okay. Own branding. Dia macam tu lah. Normal lah tu. TikTok, dia ada robot dia. Itu kena dah. Ni kena lagi. Normal lah tu. Buka beg kuning. Sekejap, saya nak kacau lah budak ni. Budak ni buat apa malam-malam ni? Panjang. Ya. Mana tu? Mana tu? Mall biar. Kat pejabat kita pun ada hantu lah. Nak pergi cari hantu tu buat apa? Mana ada cari hantu? Habis tu? Buat explore apa malam-malam? Explore je. Explore. Explore. Ini staff saya ni, Nurul ni. Ni staff saya. Staff saya yang tak berapa nak betul sangat otak ni. Kejap-kejap malam-malam dia panjat bukit sorang-sorang. Ni malam ni cari hantu pula. Dah tak ada kerja. Dia cari jodoh. Cari alien. Okay. Ini staff saya. Staff saya ada 6 orang. Single. Aduh, kena promote tu. Pandai-pandai korang lah. Dia cari hantu. Kat pejabat kan ada hantu. Ada hantu tu yang besar tu. So,
Suluh-suluh nak tengok apa yang ada. Okey. Duduk rumah ada elok, ada aircon, ada bumbung, ada semua, pergi cari rumah buruk. Apa benda? Kat rumah ada katil, ada tilam, ada dinding, ada pintu, ada kipas. Pergi cari rumah yang tak siap. Alamak, kena Kat mana ni? Dekat Mall Terbiar, dekat BM. Hah? Mall Terbiar, Mall Usang. Okay lah, hati-hatilah. Hati-hatilah. Okay. Patutlah saya duk baca komen tadi, ada 2-3 orang staff saya kata suruh masuk sana. Saya kata kenapa saya dia lupa ingat duk main ni pula. Tak lah. Buat macam mana anak didik tautan kan, dah lulus kursus ilmu hutan, nak test satu. Kasih bebel tu nanti takut kena culik dengan titi. Kalau dia kena culik pun kurang seorang kan. Malah cakap lah. Okay. Dia memang macam tu, seorang-seorang dia panjat. Dia boleh panjat seorang-seorang. Dia panjat panjat bukit malam-malam seorang-seorang diri. Ada seorang lagi yang tak berapa nak betul. Tak ada kerja, dia pergi duduk berjam-jam dekat tepi pantai. Tu Yaya. Itu si Yaya. Okay. Mesti dia sunyi tuan, kena carikan teman cepat tu tuan. Korang lah kan, korang teruskan lah kan, takkan saya je, penat lah saya kan. Korang atur lah, saya dah buka tu, korang orat lah dia kan. Okay. Tuan cerita sikit kelebihan cenuai yang tuan rasa sendiri. Masalahnya saya tak pakai cenuai. Saya tak pakai. Okay guys, jom saya mengantuk satu suku mata berkebil-kebil. Jomlah. Okay. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Okay. Terima kasih kerana bagi gift. Kalau ada bagi gift, ada orang bagi gift tadi. Tak apa, terima kasih. Tak bagi pun tak apa. Saya pun tak minta. Kalau ada yang baik dalam live ni, semoga bermanfaat kepada semua rakyat. Kalau yang mana tak baik, gurau senda kita tu, janganlah dia ambil hati. Kan? Adat lah. Dalam hidup ni kita kena banyak happy, ceria. Kan? Kalau nak serius je, jangan duduk TikTok. Ya? Okay, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sihat. Saya doakan keluarga kita semua dalam keadaan selamat. Saya doakan negara kita ni dalam keadaan masih aman dan masih terkawal. Ya. Kalau jumpa saya kat luar, jangan malu tegur saya. Jangan malu tegur saya. Saya orang biasa je pun, tak ada masalah. Nak bergambar, nak apa, nak sembang, boleh, tak ada masalah. Ya? Jangan malu pula jumpa saya. Saya suka berkawan. Lagi ramai lagi bagus. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam semua. Okay, salam kawan-kawan.